lagi. Sungai ini kebiasaan orang. Mantap. Jangan lupa tekan button like, subscribe dan jangan lupa tekan button loceng untuk pastikan anda dapat notification kalau saya update video dia akan datang. Okay, Assalamualaikum. Salam satu hobi, apa khabar semua? Kepada korang yang tengok video ni, saya doakan korang semua dimurahkan rezeki dan sentiasa dimudahkan urusan. Okay, so hari ni aku ada beli satu lagi bubu Shopee. Yang bubu yang ketengas tu, iaitu hari besar kan. Ni saya beli satu lagi, kecil sikit. Okay, so nak dijadikan cerita hari ni, aku tak kerja petang ni. Aku dengan Zul, member aku, nak pergi ke salah satu sungai pegunungan yang berada di daerah Raub. Tempat ni aku belum pernah mancing, belum pernah pasang bubu. Dengar-dengar cerita lah orang cakap situ banyak ikan. Ikan banyak. So aku nak tahu betul ke tak ada ikan kat situ. Aku nak try pasang bubu lah kat situ. Okay, kita tengok dulu bubu ni macam mana, cun betak. Okay, so inilah dia bubu Shopee. Kecil je saiz ni. Besar tayar basikal budak. Okay, ini nak buka ni. Nanti kita buka kat sungai. Okay, kalau korang tanya link mana link? Beli kat mana bubu tu? Okay, link bubu tu nanti saya letak kat bawah ni. Kalau korang nak beli, korang tekan je lah link kat bawah ni. Nanti saya share. So, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita pergi ke sungai lah. Okay, satu lagi umpan, dua bubu Satu saya nak cuba perut ayam dan satu lagi umpan kelapa sawit. Kelapa sawit padu punya. Saya peram, saya punya rahsia lah. Okay, jom. Okay, jom. Sini. Busuk ah. Woi, ini rahsia anak beranak ni. Ni ulat. Tu kita Busuk ni, ekor. Oh, water lah kata. Oh, yelah. Okey. Okay, kita gerak dua buah kenderaan. Jom. Banyak kereta, bos. Lupa nak cakap, besok Hari Raya Aidiladha. Patutlah ramai orang ini. Okey, jap. Ada orang blok terang lah. Okey, boleh. So, inilah jalan ke sungai pegunungan yang saya masukkan tadi. Drift. Jalannya bengkok-bengkok lah. Mari, lanjut. Ni lah sungai dia. Tepi ni lah. Sini ah. Hah? Sini ah. Sekejap kita tengok sungai dulu. Nak tunjuk kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton. Sejuk. Tu kat bawah sungai. Kecil aja sungainya. Tapi ikan banyak.
Okey. Boleh? Jom. Action. Okey, jom ah. Tusung terus ah. Mari, mari, mari. Lawa, lawa. Cantik dan menarik. Jom. Cepat sahabatku, hari dah mula gelap ni. Okey, boleh lah pasang sini satu bubu besar. Cantik air ni. Letak dalam ni ya. Letaklah karung, kalau letaklah karung nanti dia boleh makan daripada luar. Lupa nak zip. Mana buku ni? Okey. Jom. Okey. Beres, selesai macam bubu. Gelap dah, hari gelap dah, pukul 7 dah.
Okay, jadi kita balik dulu rumah. Besok pagi mari, awal aku 7 mari. Tengok balik. Beres. Tengok ada barang kita tak barang. Okay? Stay tune. Stay tune. Okay, beres. Jom. Stay tune. Dah? Ah, sudah hilang lah. Dah. Ish, gila ni. Mana member aku ni? Ya Allah. Hilang. Oh, mana? Jom balik. Dah bubur pagi ni. Okay, sebelum tu saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua penonton-penonton yang beragama Islam, khususnya sahabat-sahabat saya. Hari ni pagi Hari Raya, Hari Korban. Kita pergi jumpa Zul. Dia baru siap solat. Jom. Ambil. Boleh dah ni, tengok. Okey dah. Okey, maaf. Dah. Depan. Oh, betul. Surprise. Aku hidup. Wah, lucu. Ada? Oh, Boleh? Oh, tahu yang mana? oh. Nantilah. Geli mana? Ada geli? Tu. Oh, geli bokek mana? Geli. Hebat. Bubur Shopee je pun. Hah? Mana geli? Oh tu. Geli. Oh. Geli. Ni saya akuarium ni, saya akuarium. Geli. Tu. Geli bukit. Tu kalau orang nak kenal geli bukit
basically yang berada di atas sungai pegunungan ni ya. Tengok, warna dia warna koko, panjang. Lepas tu dia ada corak-corak belang-belang macam ikan limbak. Tu. Macam ikan limbak tu. Dia ada belang-belang putih. Sedap ikan ni. Buah ayam dia suka sangat Buah ayam dan debusu Saya pernah bela dulu ikan ni tapi mati. Dia tak boleh kalau kita bela dia. Dia nak air sejuk juga, air bukit juga baru dia hidup. Nah, Okey. Beli juga. ada. Beli juga. Betul. Beli. Oh, lebih kurang saya tadi Beli. Dia besar lagi. Beli. Yelah. Banyak kan geli je ni. Nak ambil 2-3 ekor nak bela ikan tengah. Hidup lagi boleh. Ikan keli ni kita goreng Keli. Ni, tengah. Tengah agak Ni sisi cantik tengah bukit. Tu. Biru, merah-merah. Kabur. Ha, tu Nampak? apa? Nampak? Cantik tengah bukit. Sisik naga. Basic macam naga kalau tengok daripada pandangan atas. Akak. Ha. Yalah. Nampak? Lindo. Nampak? 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 Ya. Cantik Jom pilih dulu ikan. Ni geli Ni geli Dekat, nampak? Ni geli Geli bukit Jom sini Mana? Ada lagi? Mana kami? Hah? Oh, ambil hijau. Tengok sisi kemas sikit, lepas tu sisi terang. Cantik kalau nak bela. Keli tadi mana? Tu. Oren. Ni. Berapa dia ni? Tengah. Kalah dia. Kalah dia warna hijau-hijau sikit. Dua ekor ke? Ada. Lain goreng. Kita nak nampak lemon? Goreng. Nampak lemon? Hah? Nampak lemon? Okey, Tupik lemon.
ada besar gitu comel. Monoring comel kok. Oh. Dia orang itu ni. Saya nak goreng. Saya nak goreng. Untuk juadah hari raya korban. Melih dia, korbankan dia. Kita korbankan dia. Okey. Ini semua saya goreng. Terima kasihlah kepada korang yang menonton video ni. Selamat Hari Raya lah. Selamat Hari Raya Adha kepada korang yang beragama Muslim. Dan terima kasih banyak kena tengok video ni sampai habis. Kita sambung lain episod lah. Semua korang nanti lain episod je lah. Okay, beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mandi ya. Dah. 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 Saya yang kita cukup dah ni. Hah? Tengok.